Guna alasan dalam proses bercerai dengan isteri, seorang lelaki ditangkap berhalwat dengan janda di sebuah rumah teres 2 tingkat di Johor Bahru awal pagi semalam. Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jainsh berkata pasangan terbabit masing-masing berusia 40-an ditahan selepas pihaknya menerima aduan pada jam 1.20 pagi. Ketika penguasa tiba di lokasi mendapati terdapat kereta milik wanita dan motosikal disyaki kepunyaan lelaki itu di dalam kawasan pagar yang berkunci. Kemudian pintu hadapan dibuka seorang wanita berpakaian lengkap dengan kain batik dan anggota Jainsh memperkenalkan diri bagi melakukan pemeriksaan. Semakan mendapati di ruang tamu lampu terpasang dan terdapat tilam di hadapan televisyen yang tertutup dan pemeriksaan diteruskan ke tingkat bawah serta atas. Namun semakan di bilik atas menemukan seorang lelaki sedang menyorok sebelah almari dengan berpakaian lengkap. Hasil pemeriksaan lanjut mengenai hubungan, mereka mengaku berjumpa tanpa nikah dan wanita terbabit adalah janda yang bekerja di daerah itu, manakala lelaki berkenaan berstatus suami orang. Lelaki yang berasal dari negeri lain itu mendakwa akan mengahwini wanita berkenaan dan hubungan mereka pernah diketahui isterinya sebelum tercetusnya pergaduhan. Dia turut mendakwa dalam proses penceraian di Mahkamah Syariah namun belum diputuskan bercerai. Pemeriksaan lanjut anggota mensyaki ruang tamu menjadi tempat mereka sebelum diserbu berdasarkan keadaan selimut dan tuala yang berselerak serta basah. Susulan itu, pasangan terbabit didakwa mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997.